Kreativiti bukan hanya soal lukisan di kertas atau kata-kata di pentas, tetapi bagaimana imajinasi melampaui batas realiti. Selamat datang ke TV PSS, Lensa TV edisi khas Kreativiti Tanpa Batasan. Hari ini, kami akan bawa anda menyusuri dunia idea pelajar dari seluruh negeri yang telah mengubah ruang biasa menjadi luar biasa. Dari rekaan digital, seni persembahan hinggalah teknologi realiti tercanggih. Ini bukan sekadar pertandingan, ini ledakan inovasi. Saya kini berada di Makmal Kreatif Inovatif SK241. Di sinilah magic bermula. Lihat bagaimana pelajar ini menggunakan teknologi VR untuk mencipta dunia rekaan mereka sendiri. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Apa yang awak cuba buat dalam projek ni? Macam menarik je. Saya cipta dunia di mana semua orang boleh belajar dengan bermain. Tak ada sempadan, semua boleh akses ilmu. Kreativiti juga lahir dari ekspresi jiwa. Di sini, pelajar SK241 menggunakan seni kata dan digital untuk menyuarakan isu alam sekitar dan nilai kemanusiaan. Saya menggunakan Suno AI untuk menghasilkan lagu alam sekitar dan kemanusiaan. Saya suka menggunakan ChatGPT untuk berkarya seni. ChatGPT juga boleh menghasilkan gambar mengikut kehendak dan imajinasi saya. Dari kampung ke bandar, dari idea kecil jadi impak besar. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini revolusi kreatif pelajar generasi masa depan. Kreativiti tanpa batasan. Dalam dunia terus berubah, hanya satu yang kekal. Kreativiti yang membebaskan. Terus cipta, terus langkau batas. Jumpa lagi dalam edisi akan datang Lensa TV. Rentasi lensa, langkau batas. Kreativiti tanpa batas.